Dalam video lepas, kita telah bercakap tentang watak-watak yang menguasai banyak elemen dan kini kita sambung pula dengan 10 lagi watak yang menggunakan pelbagai elemen seperti Bobo Boy dalam dunia animasi dan juga game. Kita mula dengan Mega Man, watak utama dalam siri gamenya sendiri yang juga dipanggil Rockman di Jepun. Daripada dulu lagi dia boleh menggunakan kelebihan robot-robot yang dikalahkannya, memberikannya kebolehan menggunakan pelbagai elemen. Begitu juga dengan siri-siri Mega Man yang lebih baru, di mana dia boleh menggunakan program-program upgrade untuk mendapat akses kepada bermacam jenis kuasa elemental. Seterusnya adalah watak Crystal daripada Marvel. Crystal adalah daripada spesies Inhuman yang tinggal di atas bulan. Dan superpower istimewa yang diperolehinya adalah kemampuan untuk mengawal elemen-elemen semula jadi. Seterusnya adalah Kratos daripada siri game God of War. Dalam versi terbaru, dia kini mempunyai 3 senjata utama dengan kuasa api, ais dan angin. Kalau versi muda dahulu, dia pernah juga mempunyai kuasa peti milik ayahnya Zeus. Seterusnya adalah Ultimate Elementor daripada siri animasi Max Steel. Watak jahat ini merupakan gabungan beberapa watak Elementor yang lain yang masing-masing mempunyai satu kuasa elemen. Kombinasi mereka membentuk seekor raksasa Ultimate Elementor yang kuat. Seterusnya adalah Link, protagonis utama dalam siri game Legend of Zelda. Walaupun dia secara asasnya tidak mempunyai kuasa, tetapi sepanjang pengembaraannya dia boleh mengumpul peralatan-peralatan dan senjata-senjata bercirikan kuasa elemen seperti kayu-kayu sakti dan anak-anak panah. Seterusnya adalah Metamorpho, watak daripada DC pula. Dia merupakan penjahat yang boleh menukarkan anggota-anggota tubuh badannya kepada elemen-elemen asas seperti api, tanah dan cecair, sekaligus memberikan dirinya gelaran The Element Man. Seterusnya adalah watak Disney, Donald Duck, versi game Kingdom Hearts. Di sini Donald adalah di antara mage atau ahli sihir terhebat dalam dunia dan mampu menggunakan kesemua spell atau jampi bercirikan elemen-elemen asas daripada peringkat rendah hinggalah peringkat tertinggi. Seterusnya adalah Spyro daripada siri game Spyro. Dia adalah seekor naga muda berwarna ungu yang mana dalam pengembaraannya beroleh kemampuan menghembus pelbagai jenis hembusan elemental daripada mulutnya itu. Seterusnya adalah watak Erza daripada siri anime Fairy Tail. Erza menggunakan magic bernama Requip yang membolehkannya bertukar bermacam jenis baju perisai dan senjata yang ada dalam simpanannya dalam sekelip mata. Antaranya adalah peralatan-peralatan yang membolehkannya menggunakan magic bercirikan elemental. Seterusnya adalah watak elemental hero Neos daripada anime Yu-Gi-Oh! X pula. Secara sendirian, dia tidak mempunyai kuasa elemental. Akan tetapi dia boleh bergabung dengan 6 jenis raksasa elemental lain, menghasilkan 6 jenis transformasi unik dengan kuasa elemental yang berlainan. Sekiranya anda suka video ini, boleh tengok video-video lain di sini pula berkenaan Bobo Boy dengan kuasa elementalnya. Terima kasih dan jumpa lagi.